Korang tengok pula perbezaan tempat yang aku tak apply ni. Pagi semua, dekat rim tu ada banyak debu, minyak, grease, habuk, kotor semua ada. Sekarang ni apa yang aku nak buat adalah dengan menggunakan Q Plus E Degreaser ni, aku boleh hilangkan semua kotoran-kotoran yang ada dekat rim motor ni. Nak tahu macam mana? Let's go. Let's go! Apa kelebihan Q Plus E Degreaser ni? E Degreaser ni dia boleh hilangkan habuk, debu, grease, minyak rantai. Semua benda ni boleh hilang secara instantly. Percaya tak percaya? Jom kita tengok. Cara dia mudah je. Korang spray je dekat bahagian yang korang nak tembak. Lepas je dah spray, korang ambil je berus dekat kedai RM2 ke, dekat DIY ke, dapur rumah korang. Korang ambil berus ni, korang gosok. Lepas je korang dah gosok, korang kena ambil air untuk bilas balik dekat bahagian rim ni. Okay, sekarang aku dah dapat air, aku nak bilas pula. Kita tengok macam mana hasil dia. Yo! Serius lah? Hilang oh! Dekat aku sekarang ada kain. Aku nak lap pula dekat rim yang aku dah basuh tadi. Yo! Sis lah. Sekejap, asal aku tiru aku tadi memang betul lah. Kau nampak tak ni? Berkilat tau. Tengok pula perbezaan tempat yang aku tak apply ni. Dengan hanya menggunakan Q Plus E Degreaser ni, korang boleh dapat hilangkan semua jenis kotoran dekat rim korang. Jadi, tunggu apa lagi? Check out dekat beg kuning kita orang sekarang!